Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat ini mereka sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat pertama hingga ketiga dari surah Al-Hijr. Ayuh kita lihat ayat yang kedua semula, muka tafsir Ibn Katsir yang kelima, muka surat 117. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Islam. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang lenang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka, kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka itu. Perkataan yang digunakan dalam Al-Quran ni, satu daripadanya yawaddu. Yawaddu ni pernah kita pelajari dalam surah Ar-Rum yang lalu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan, kalau kita masih ingat lagi. Jadi perkataan yawaddu ni diambil pada akar kata yang terdiri pada huruf waw dan juga dal secara bertasydid, berganda. Wadda yawaddu, yang mengandungi makna cinta, keinginan dan harapan. Demikianlah kata Ibn Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughahnya. Jadi pakar tafsir Al-Imam Al-Biqai pula menambahkan bahawa pelaku kepada fi'il ini membuktikan dalam sikap dan tingkah lakunya kesenangan dan harapannya itu. Jadi si kafir ni dengan ketergodaannya, ketertipuannya kepada dunia, berusaha untuk menjadi orang yang paling famous, orang yang paling top, kerana baginya itu saja kehidupan. Seolah-olah difikirkan bahawa dunia ni hanya sekali, maka perlulah dikorbankan apa sahaja untuk memperolehinya, tanpa mengira perkara itu adalah perkara yang benar oleh pencipta, oleh Allah SWT atau tidak. Itu belakang kira. Memang tidak ada langsung kamu salah haram dalam diri orang kafir ini. Maka di antara cita-cita mereka yang mereka buktikan itu, kita lihatlah dengan segala bentuk pencapaiannya, famousnya, nak jadi orang terkenalnya. Maka usaha yang mereka lakukan itu adalah tak lain tak bukan untuk memenuhi segala tuntutan syahwat yang ada. Cuba kita perhatikan apa benda yang mereka miliki pada hari ini. Nak supaya nama mereka terkenal, nak supaya mereka dapat harta yang paling banyak, nak pelaburan itu pulangan kepada mereka, nak supaya dapat membina binaul kusur, membina istana-istana indah, dan iktsarud dur, banyakkan rumah, dan dapat mengalahkan musuh. Apa lagi yang mereka nak? Kata perkara ini, kata Imam Musafa Maraghi yang tafsirnya, maka demikianlah bentuk-bentuk asnaf al-lahu dan juga maladzat. Inilah bagai aneka bentuk perkara-perkara kelalaian dan juga perkara-perkara yang menyeronokkan bagi si kafir untuk dikejar. Pada ini lain pula. Ini nak tunjuk di mana percutiannya, perkendaraan dipakai olehnya, di mana rumahnya, berapa wang ada simpanannya, gaya hidupnya. Ini yang dipertontonkan pagi petang siang malam oleh mereka yang kehidupannya berkiblatkan kepada dunia. Ada satu ketika, tuan-tuan dimulakan sekalian, zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni seorang khalifah yang terkemuka lah. Zamannya berlaku pelbagai kemajuan. Bahkan dekat Baghdad tu, pada zaman pemerintahannya, zaman itu lagi telah ada 1 juta orang duduk kat Baghdad. Semuanya dalam bandar township yang well plannya, dengan makan minumnya, airnya semua tersusun, tak ada pencemarannya. Jangan orang nak bangga dengan town planning yang dibuat oleh orang kafir pada hari ini tahu. Sebenarnya 1200 tahun lalu Baghdad telah mendahului semua tamadun kemanusiaan ni. Itu belum lagi kita cerita tentang Andalus yang pernah berada di bawah naungan kerajaan Islam selama hampir 700 tahun. Pencapaian mereka pada zaman itu lagi telah ada lampu jalan raya tahu. Walaupun belum ada elektrik lagi, tapi mereka telah mampu buat tiang-tiang yang menyuluh waktu malam, beri cahaya yang terang. Kalau kita pergi ke Spain hari ini, kita dapat lihat daripada zaman dahulu landscape-nya memang terbentuk ataupun diplankan mengikut pembinaan zaman Islam Andalus dahulu. Dan pernah satu ketika, Harun Rashid yang saya ceritakan ni, dia baru merasmikan istana besarnya. Maka dipanggillah orang kenamaan. Antara yang dipanggilnya seorang
bernama Abul Atahiyah. Abul Atahiyah ni seorang penyair. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan bertemu dengan syair-syair Abul Atahiyah yang sangat indah. Dia ni seorang penyair sufi. Maka orang pun datang memuji, menunjukkan ialah rasa kagum mereka kepada istana yang baru dibina ini, keindahannya, batu-batunya, susunannya, ialah serba-serbinya. Maka Harun Rashid meminta kepada Abul Atahiyah ni untuk menyampaikan satu ucapan. Dia ni seorang penyair. Maka dia pun menyampaikan syair yang indah itu. Ish ma bada laka saliman fi dhilli syahikatil kusur. Allah, indahnya. Zid, dengar kata-kata ni. Harun Rashid kata pada Abul Atahiyah, bestnya tambah lagi. Maka Abul Atahiyah menyambung lagi katanya, yajri alaika bima aradta minal ghudwi wa minal bukur. Maka dia mengatakan lagi, wah indahnya, nanti saya terjemah kepada tuan-tuan ya. Maka Harun Rashid pun menjadi sangat gembira, kata tambah lagi, apa lagi nak cakap, tolonglah, kerana kata-kata ni ibarat macam jurnalis lah pada hari ni yang tulis baik-baik saja tentang seorang pemimpin itu. Tambah lagi yang ketiga, fa idzan nufusu taghargharat bizafiri hashrajatis sudur faunaka ta'lamu muqinan ma kunta illa fi ghurur. Ya Allah, tuan-tuan, kata-kata indah tuan. Saya ulang balik semula ya. Isma badalaka saliman fi dhilli syahikatil qusur. Hiduplah wahai tuanku dalam keadaan selamat tuanku dalam istana yang megah ini. Oh, sedap bahasanya. Saya terjemahkan mungkin tak tepat tuan-tuan, tapi lebih kurang begitulah. Maka Harun Rashid kata tambah lagi, tolonglah cakap lagi. Kerana semua orang kagum dengan pemilihan perkataan, keindahan struktur bahasanya. Yajri alaika bima aradta minal ghudwi minal bukur. Maka datang kepada tuanku semua yang tuanku minta. Daripada pagi hingga petang, minta nak anggur datang, minta nak makan kambing datang, minta apa saja tanpa mengira waktu, ada pelayan-pelayan untuk memberikan servis terbaik kepada tuanku. Sedap bahasa ni tuan-tuan. Mungkin perkataan saya kurang tepat untuk dimaksudkan kat sini, tapi begitulah penggunaan perkataan yang sangat indah oleh Abul Atahiyah, penyair yang terkemuka ni. Harun Rashid kata tambah lagi, cakap lagi wahai Abul Atahiyah. Maka dia cakap ayat yang ketiga, fa idza nufusu taghargharat bizafiri hashrajatis sudur. Nanti tiba satu masa nafas tuanku akan tersekat dalam sedutan dan juga hembusan nafas terakhir. Ni ayat pedih tuan-tuan. Fahunaka ta'lamu muqinan ma kunta illa fi ghurur. Bila tiba saat itu nanti tuanku, istana yang besar ni tak dapat melindungi tuanku dari keindahan, kemewahan dan segala kelazatan yang ada kat sini. Tak ada seorang pun yang akan dapat menyekat malakul maut daripada datang kepada tuanku. Mendengar baris yang keempat ini, menangislah Harun Rashid. Menangis dia sampai tersembam dia ke bumi, basahlah janggutnya, menangis. Maka yang ada kat situ berkata kepada Abul Atahiyah, kenapalah tuan cakap begini dalam suasana yang indah, orang semua sedang meraihkan kejayaan tuanku bagi istana. Abul Atahiyah kata, kalau aku tak sebut, siapa lagi nak sebut pada beliau? Harun Rashid mengatakan, biarkan dia bercakap, sungguhnya dia mengingatkan beta kepada akhirat. Harun Rashid ni bukan orang sembarangan tuan-tuan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, beliau ni sembahyang sunat satu hari 100 rakaat selain daripada solat fardu tahu. Tapi beliau pun boleh tertipu dengan dunia ni sehingga datang Abul Atahiyah untuk mengingatkannya. Kita kalau tak ada orang mengingatkan kita perkara-perkara semikian, maka lalailah kita macam orang-orang kafir yang kehidupan mereka digambarkan dalam ayat yang lain, kama ta'kulul an'am, macam mereka ini merupakan binatang, makan, tidur, memenuhi keperluan syahwat. Maka dari awal lagi peringatan terhadap usaha untuk membalikkan manusia kepada Allah ni diingatkan supaya kita ni mengawal nafsu syahwat kita, jangan jadi macam mereka. Si kafir itu tak mengapa, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, biarkan mereka makan, berseronok dan juga dibuai oleh mimpi-mimpi indah dan juga impian-impian yang tak pernah ada noktah itu. Tapi kamu jangan ikut macam mereka, kerana fasawfa ya'lamun, nanti kamu akan, mereka dan juga kamu sama-sama akan tahu apa akibat buatan-buatan yang lalai itu. Dan saya telah jelaskan tadi bagaimana pandangan Al-Imam Musa Al-Marawi yang tafsirnya, apakah bentuk kelalaian-kelalaian itu. Janganlah kita menurut jejak langkah mereka yang sesat ini dan tidak ada akhirat untuk mereka. Jadi pernahlah disebut dalam satu hadis Ahmad, Tabarani, Baihaqi daripada Amr bin Shu'aib, salahu awwali hadhihi al-ummati bizuhdi wal yaqin wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal. Dalam hadis ini pada riwayat Imam Ahmad, Tabarani, Baihaqi dan lain daripada sahabat Nabi Amr bin Shu'aib, bahawa Nabi memberitahu kepada kita kebaikan umat ini permulaannya adalah zuhud. Zuhud ni berarti tidak menagih apa yang ada di tangan manusia, mengharapkan semuanya daripada Allah. Yakin ni maknanya dalam kehidupan kita, target kita adalah apa yang ada di sisi Allah SWT. Wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal, dan rosaknya orang kemudian daripada umat ini, kata Nabi, kerana sifat kedekut yang ada pada mereka dan juga impian-impian ataupun angan-angan yang tidak pernah ada kesudahannya. Jadi begitu juga Imam Al-Marawi membawakan pandangan daripada Al-Hasan, bahawa beliau berkata, ma atala abdun al-amala illa asa'al amala.
bahawa perkara yang merosakkan amalan manusia di dunia ni adalah kerana banyaknya angan-angan. Ma'atala abdun al-amala illa asa'al amala. Yang pertama tu hamzah alif, yang kedua tu ain. Tidaklah mempanjangkan seorang hamba itu cita-cita ataupun impian ataupun angan-angan ini, melainkan pastinya bila dia meletakkan target utamanya dalam hidup ini, impian, cita-cita yang tak pernah berkesudahan itu, angan-angannya, angan mak jenihnya dan berbagai-bagai bentuk angan melalaikan itu, melainkan pasti dia akan merosakkan amalannya. Yang pertama amal, iaitu hamzah, alif ada hamzah di atasnya. Yang kedua amal, iaitu ain. Jadi begitu juga berkaitan dengan angan-angan ni. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, innama akhsha alaikum ithnatain, tulul amal wattiba'ul hawa. Aku takut pada kamu ni, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, dan kata-kata beliau ni tentunya bersumberkan kepada Rasulullah SAW, bahawa dua perkara yang membahayakan kamu, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, banyak angan-angan dan mengikut hawa nafsu. Fa inna tulal amali yunsil akhirah wattiba'ul hawa yasuddu anil haqqi. Kerana banyaknya angan-angan ni akan melupakan kepada akhirat, dan mengikut hawa nafsu itu akan menyebabkan kamu menjauhi perkara yang benar, kebenaran. Jadi dalam ayat yang awal ni sudah diberi satu amaran, peringatan kepada kaum muslimin untuk menjauhi perangai, tabiat, karakter orang-orang kafir ini, iaitu dalam pengejaran mereka, hambatan mereka dalam kehidupan ni adalah segala-galanya dunia. Maka umat Islam hendaklah membetulkan diri mereka dan juga targetnya dalam hidup, supaya ada perbezaan daripada si kafir ini yang seolah-olah jika tak dapat dunia itu tak ada apa pun yang tinggal untuknya, sedangkan kita umat Islam yang punya bahagian di akhirat. Perkataan zarhum ini kalau kita lihat, dia mengandungi makna tidak meminta bantuan mereka, tidak menerima kompromi dengan mereka, dan juga tidak melayani atau menghiraukan kejahilan dan cercaan mereka, kerana tujuan hidup mereka berbeza daripada tujuan hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mereka ni hidup untuk makan, untuk bermain-main, untuk menikmati keindahan dunia sambil mengorbankan akhirat mereka, dan dilengahkan oleh angan-angan ni tadi. Maka perbezaan umat Islam dengan bukan Islam adalah pada destinasi akhirat yang menjadi target. Segala dunia, perkara yang kamu lakukan kat dunia ni, kata Dr. Latif Nabulusi, ukur ini halal ke haram. Kalau haram jangan ambil, dia akan beri kesan kepada akhiratmu, kerana perjalanan ke akhirat itu banyak bergantung kepada amal kamu kat dunia, kerana dunia merupakan dar ibtila, di sana merupakan darul jaza. Maka ini perkara yang ada dalam kamus orang beriman, dalam hati fikirannya. Segala perkara yang dilakukan mestilah bertepatan selari dengan kehendak Allah SWT. Baik, seterusnya kita masuk kepada ayat yang keempat di surah Al-Hijr. Tuan-tuan boleh buka pada muka surat 120 dari Tafsir Ibn Katsir, jilid yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Dan tidaklah kami membinasakan penduduk sesebuah negeri, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat mengundurkannya. Jadi Allah berfirman di sini bahawa sungguhnya dia tidak akan membinasakan satu tempat, melainkan setelah ada alasan yang nyata, yang jelas, dan memang ajalnya sudah tiba, sesuai dengan ketetapan Allah Ta'ala dalam ilmunya, kebijaksanaannya yang kita tidak mampu untuk fikirkan. Sungguhnya Allah Jalla Jalaluh tidak menunda sesuatu kehancuran untuk menimpa sesuatu umat dari waktu yang sudah ditetapkan, dan tidak pula mereka boleh mendahului masa ajal ataupun kelangsungan hidup mereka itu. Ini merupakan satu peringatan buat penduduk Mekah, petunjuk bagi mereka agar cepat-cepat meninggalkan perkara yang bersifat syirik dan juga keingkaran mereka hingga menyebabkan mereka dibinasakan. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan bawakan kepada tuan-tuan tentang penjelasan kepada peringatan Allah ini, bahawasanya azabnya bila tiba tidak dapat dialihkan, sesaat ke hadapan tidak boleh, di kemudian ke sesaat pun tidak akan berlaku. Maka sebelum perkara tersebut berlaku, ancaman ini, peringatan tegas ini perlu diambil peduli oleh setiap yang baca Al-Quran. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang bagaimana ayat semikian telah pun mengubah umat sebelum kita yang menjadi yang Islamnya bertambah baik, bertambah kuat, baliknya yang kafirnya bertambah ingkar. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.